Bismillah. Saya ada barang payudara. Sejak bila tu? Itu tahun lepas. Kedai hubung sebelah lah. Habis suami suruh buat baru punya. Jadi doktor ambil daripada perut, potong, ambil lemak, jadi bikin baru lah. Jadi jalan pun susah lah. Dah kena pakai apa? Korset. Dia pakai korset tak selesa kan, gatal apa semua kan. Dia kalau tak pakai, jalan macam perut tu macam tak kuat, macam nak jatuh gitu perut kita ni. Jalan pun pelan aja. Jalan-jalan saya cari kursi. Saya tak kuat jalan. Kadang sampai tak nak jalan kalau boleh. Habis ada kawan kenalkan seluar alura ni. Habis pakai baru-baru macam susah lah, ketat kan. Sarung. Habis baru pakai dia dah semput. Lalu tu baru-baru dia semput. Okey tak apa, kata suami, sabar, pelan-pelan duduk. Lepas tu 2 hari lutut saya sakit. Saya kata saya tak ada sakit lutut, kenapa lutut saya sakit? Habis kata dia mungkin apa, healing crisis okey. Dia kata tak apa, kita sabar je. Sabar. Habis dah lepas 2 hari, dah 4 hari lah, dah okey. Rasa macam kuat lah cakap. Sebab saya selalu solat duduk kursi. Jadi cubalah solat biasa. Kursi solat tepi lah kan. Cuba pelan-pelan. Dalam berapa hari? 4 hari. Dalam 4 hari je. Cuba pelan-pelan. Alhamdulillah dah boleh. Dah boleh terus lari pergi kat suami. Saya dah boleh macam ni. Tolong saya terus lari pergi cari dia. Saya kata saya dah boleh solat macam biasa. Saya kata saya pergi kejar dia lah kan. Dia kata betul ke? Betul, alhamdulillah. Saya kata Masya Allah saya dah boleh solat macam biasa. Cuma Masya Allah syukur betul lah. Dah berapa tahun? 2 tahun. Duduk atas kursi. Habis kalau pergi masjid, suami ajak tarawih kan, nak pingsan. Tak boleh. Habis bila nak cuba solat macam biasa, kadang-kadang ada masjid kan tak ada kursi. Paksa duduk kat bawah tak boleh lama-lama. Nak bangun tu siapa nak tolong angkat tak? Macam nak bangun tak boleh, susah. Siapa dia potong besar sangat kat perut ni. Jadi itu yang tak kuat tu perut, itu je. Habis suami kesian, alhamdulillah bila dah operate, buat dada kita kan macam keras dia. Habis suami belikan bra juga. Alhamdulillah, alura bra juga. Habis alhamdulillah dah tak keras. Lepas tu tak ada keras, macam sakit. Sakit. Asyik sakit. Habis saya kata kenapa sakit? Habis suami belikan alura bra tu, alhamdulillah. Dah lembut, dah tak sakit, alhamdulillah. Jadi sampai alhamdulillah sekarang ni daripada jalan pun rasa sakit. Boleh ada alhamdulillah. Dah tu kata suami, awak dah boleh lari, awak jangan buat sangat, alhamdulillah. Jalan pun dah saya dah tak cari kursi, alhamdulillah lah, syukur sangat.